2 tahun lockdown COVID yang ada, 2000, hampir 1,5 tahun. Tapi bagaimana sebagai seorang pemerintah mencabuli akta Perlembagaan Negeri Sabah? Macam mana dia cabul akta Negeri Sabah? Kalau kita baca artikel 7, for the purpose of clause 3, untuk tujuan clause 3. Clause 3 adalah kuasa 63 perlantikan Ketua Menteri oleh Tuan Yang Terutama. Tapi di situ diperkenalkan zaman itu Tan Sri Pairin Kitingan bergulut dengan masalah, dibawa ke mahkamah dengan Tun Mustafa, maka ini penambahbaikan rang undang-undang Negeri Sabah. Penambahbaikan 67 supaya Tuan Yang Terutama guided dalam pelantikan seorang Ketua Menteri. Dia cakap saya gagal menghadapi masalah pilihan raya. Dalam pilihan raya 2020, parti yang majoriti dalam pilihan raya warisan dapat 29. Bersatu hanya 11. UMNO hanya 14. PBS hanya 7. STAR hanya 6. APCO 1. PKR 2. Jadi bayangkan, mana parti yang mendapat majoriti? Dan ini saya sebut. Bagi tujuan perkara 3, mana parti yang telah bertanding menang dalam pilihan raya. Dalam pilihan raya dan pemimpin parti itu yang mempunyai jumlah yang cukup, yang menjadi jumlah yang banyak, dia tak cakap cukup, banyak dan mendapat confident majority, maka dia layak dilantik menjadi kerajaan. Ya? Mana parti yang paling banyak? Warisan 29. Bukan Bersatu. Bersatu yang bertanding. Tapi selepas Bersatu, dia beralih kepada GRS. GRS hanya diwujudkan gagasan 22. So mana ada parti di dunia yang tidak pernah bertanding dalam pilihan raya boleh memerintah negara? No party in the world did not contest in elections can govern a country. Pasal artikel 67. For the purpose of clause 3 of this article, where a political party has won a majority of the elected seats of the Legislative Assembly, has won, maknanya parti itu telah bertanding. Mana boleh kita sebut dia telah menang pasal dia beli orang? He has won in elections. Parti yang telah bertanding. Tapi untuk mendapat kedudukan selaku Ketua Menteri, dimansuhkan 67 baru-baru ini. Mansuhkan 6-7 untuk supaya dia boleh duduk situ selaku Ketua Menteri. Dan saya bimbang keadaan ini. Yang kita lihat, yang penting bagi saya ialah kepentingan rakyat.